atas artikel 5.1 ini saja bila bandingkan dengan Kemboja, dengan Cambodia. Yalah, saya fahamlah kenapa orang melenting. Kerana kita dikalahkan oleh Cambodia. Cambodia pun boleh memastikan apa-apa pun tak boleh melanggar kedaulatan negara kami. Kami hanya buat setakat ini je. Apa-apa tu kedaulatan. Malaysia tak ada langsung tau. Tapi ada beberapa yang contohnya dia akan bermasalah akan datang kan. Satu yang saya nak kongsikan ialah pasal mekanisme untuk menilai pelaburan ke dalam Malaysia. Yang ini tak disebut lagi kat luar tau. Artikel 5.2 Export Control Sanction Investment Security and Related Matters kan. Paragraf 3 Malaysia shall explore the establishment of a mechanism to review inbound investment for national security risks, including in connection with critical minerals and critical infrastructure, consistent with widely accepted best practices, and shall cooperate with the United States on matters related to investment security. Ini maksudnya apa ni? Kalau dibaca secara keseluruhan dan perenggan 3 artikel 5.2 ini dibaca dengan berlatar belakangkan bahawa perjanjian ini is an alignment of Malaysian economic and security policies to be aligned with the US. Maksudnya adakah ini bermakna US ada pengaruh untuk menentukan pelaburan mana yang masuk kat Malaysia? Sebab kalau macam Huawei nak masuk kat Malaysia, kalau yang syarikat Cina contohnya yang besar-besar nak masuk, yang teknologi dia compete dengan US, dia kata tak boleh, ini national security concern. Well, at least at face value itulah maksudnya. Ada kementerian lain dia dah mula garu kepala lah. Perenggan 4 artikel 5.3 other measures. Malaysia shall not purchase any nuclear reactors, fuel rods or enriched uranium from certain countries except where there are no alternative suppliers on comparable terms and conditions. Kita kan sebelum ini dah umumkan yang kita akan mula meneroka tenaga nuklear. Perdana Menteri pun saya ingat Datuk Seri Anwar pun dah memang ada sebut dalam pertemuan dia dengan Presiden Putin bahawa Malaysia sekarang ini sedang meneroka kerjasama nuklear dengan Rusia. Ini maksudnya tak boleh lah. Sebab dia kena certain countries tu kita tahulah, maksudnya Rusia tak boleh, China tak boleh. So maksudnya hanya boleh beli daripada US sajalah, ataupun mungkin Perancis ataupun Britain lah yang